warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, baru 8 hari kita keluar daripada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan kita tahu dah, iaitu bulan yang banyak ibadat, lebih daripada bulan-bulan lain. Di waktu siang hari bulan Ramadan ada siam, berturut-turut, tak ada berhenti-henti. Di bulan lain tak ada berturut, cuma ada sunat, Khamis, Senin, 3 hari sebulan, macam tu je. Dan di waktu malam dia ada qiyam setiap malam kita buat. Di luar pada Ramadan ada juga qiyam, molek juga kalau kita buat setiap malam. Tapi kalau tak boleh setiap malam pun 2 malam sekali ke. Dan di bulan Ramadan ada iktikaf 10 hari. Di luar Ramadan pun juga digalak kita beriktikaf, cari masa iktikaf, ikutlah masa mana-mana pun, malam mana pun. Dan di bulan Ramadan banyak kita membaca Al-Quranul Karim, sejuh sehari tak kurang, 2 juh pun ada. Maka di luar Ramadan kita usaha boleh baca paling kurang sejuh sehari, insyaAllah. Itulah nak kata pada bulan Ramadan, bulan yang jiwa manusia, hati manusia terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Ambil dimakan sahur, ya mulalah puasa. Mula puasa di situ, puasa dia ibadat dengan Allah semua tu. Dia ingat pada Allah semua. Nak waktu aku puasa ni, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa terikat dan terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut cuba tengok bagaimana perasaan kita ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan. Malam mana perasaan kita ketika kita ada berhubung, selalu berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya kita beringat berlaku, beringat nak buat ni, beringat nak buat tu. Apa takut salah, takut berdosa, kerana kita selalu ingat pada Allah. Dan kita selalu berusaha nak mana nak amalan kita tu we molek, we comi, we diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Kerana kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, boleh kita katakan Ramadan ni satu bulan nak mendidik kita supaya menjadi muslim yang selalu terikat dan terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendidik kita menjadi seorang muslim yang nak buat satu perkara, tanya dulu Allah nak pahala mana, betul ke tak isi Allah, Allah setuju atau Allah tidak setuju. Kalau Allah setuju, Allah redha, terus kita buat. Kalau Allah tidak redha, jangan kita buat. Itulah jadi kehendaki supaya kita selalu supaya kita berhubung diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertakarrub diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kita selamat. Sebab itulah ikhwah dikasih sekalian, lepas pada bulan Ramadan, usahalah kita ikatkan hati kita, diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah semua.
Quran pun kita baca semua. Dan amalan soleh pun kita buat semua. Sedekah pun kita buat semua. Bagaimana kita buat pada bulan Ramadan, kita usaha boleh buat di luar pada Ramadan. Kerana ia merupakan satu bulan untuk nak mendidik kita menjadi muslim yang sempurna, muslim yang sentiasa beribadat kepada Allah, muslim yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita harapkan, semoga sebelah bulan kita nak mencapai Ramadan semula ni pula kita berada dalam kebaikan, berada dalam apa kata keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa